mengumpamakan buat awak Yahudi. Yahudi hendak kawin, dekat dia ya. Nam kawin, yang ke walikot. Karena punya walikot hanana, mayan di dekat dia, yang dia truk masa yang dengan mentasihnya pendapat asal. Di saat Imam Nawawi memperjelaskan pendapat asah di dalam syarah madhab, makna tasih memperjelaskan hukum yang kali fatwa oleh asah, dikarang dalam kitab syarah madhab. Inan juga timbul khilaf, sebagaimana khilaf asah yang kali perah di sini. Dalam syarah madhab pun timbul khilaf para sahabat Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Menyo asah nyan khilaf gonyan para sahabat Imam Rafi. Menyo syarah madhab nyan sahabat Imam Nawawi yang timbul khilaf pendapat. Nampak nah, karena Imam Rafi'i ngon Imam Nawawi puluhan tahun bersilang. Di saat kekarang muharar le Rafi'i timbul pendapat khilaf di sini. Tahu khilaf antara asah mensani. Di saat Nawawi mempertempatkan masalah asah, surah asahnya mentasihkan, menjelaskan di dalam syarah madhab, maka berlaku khilaf. Timbul cik para sahabat Imam Nawawi khilaf di sini. Imam Hotra. Ini boleh nampak tasih. Dan berlaku oleh khilaf dengan mentasihnya asah. Timbul khilaf pada keluar alaqah dan keluar mudrah. Alaqahnya darah, sebukuk darah. Alian bukan mudrah sedaging, segumpal daging. Di saat mentasihkan le Imam Nawawi ada pendapat asah tentang mentasih tentang tebit alqa-nya muntah makna ni. Kerana kharaja tinggu pu makna tebit. Fil alqa'i mana alqa'i muntah. Tabuh mana keluar. Ya. Tik baik minta matan kharaja hana alqa mana ni muntah. Tabuh mana keluar. Dan berlaku oleh khilaf dengan mentasihnya asah pada timbul khilaf pada masalah keluar alaqah dan keluar mudrah dengan hana bulu. Di wiladah menu lahir hana bulu timbul pendapat yang menjadi khilaf antara asah dan sani. Imam Nawawi mentasihkan pendapat asah hidatih menu pembahasan lahir tanpa bulu wajib menu di saat menjelaskan alaqah dan mudrah dalam kitab syarah madhab. Di sini pun timbul ikhtilaf pendapat sahabat Imam Nawawi. Yang tentang alaqah ngon mudrah le lam muharrar hana dipegah oleh Imam Rafi'i. Jadi mentasihkan pendapat yang lam muharrar lam muharrar lam syarah madhab le Imam Nawawi. Betul. Berarti bersama. Bersama. Dalam muharrar cuma dipegah le Rafi'i bila wiladah lahir hana bulut ada pendapat asah
nyan hana payah manu. Payah manu. Munyo adeh pendapat mukabi asa nyan hana payah manu. Nan mendam lam haram. Jadi bedah ti Rafi Nawawi makna na gebedah Nawawi kon ge ihtisar muharar manu. Getas mana getas getama hukum. Gepermasalahkan masalah lahir anak yang hana bulu bila si derrawung inong gugur. Dah gugur. Hotel lahir segumpal darah. Nyan makna di. Hotel lahir segumpal daging galau membuntu anak. Galau wiladah. Yang kena gemuat lah muharram. Maka cocok hukum yang uring inong yang keguguran le Imam Nawawi dengan pendapat yang dalam haram. Hotel kita perjelaskan yang para Imam Nawawi atau sahabat-sahabat Imam Nawawi watanya timbul si pendapat. Nang ngempegah hana payah wajib manu, nang ngempegah wajib mah. Nyan makna ya jiriu. Ya jira berlaku khilaf dan berlaku oleh khilaf dengan mentasihkan pendapat asah pada keluar alaqah dan mudarah bila bulu dengan hana bulu. Di Nawawi getasih alaqah dengan hana bulu bersama dengan pendapat lamuat. Maka di saat istimbat lagi timbul sahabat-sahabat Nawawi. Wahai Imam Nawawi, menurut kamu tak hana payah mana? Ya timbul ikhtilaf. Berlaku pendapat. Iman kira-kira? Berarti hukum ni galam pasti. Mentok ikhtilaf. Kon galam pasti. Pasti yang kuat asal payah mana? Yang hana kuat, hana payah manu. Lam kitab muharrar pun lagi yang pendapat, lam syarih mahdab pun menan pendapat. Yang gemuat Nawawi tetap wajib manu. Nah, khilaf gemuat ki. Tapi hana wajib manu. Sebagaimana khilaf yang dalam muharrar, lam syarih mahdab pun timbul khilaf. Kena pegah Nawawi. Kon wate dakarahu fi syahrih mahdab. Berarti sebut pendapatnya Lek Nawawi kuat atau pendapat asah puhana khilaf para sahabat Imam Nawawi nah cik khilaf. Berfikir dia hana dawa kan tetap nak dawa. Kiban habis wajana batu dan bermula maujudnya banu itu janabah menjunub. Misalnya menjunub. Kalau jalur mana? Kalau jalur busuk. Nyan menjunub maka maujib manu. Watang silu dan hasil ianya junub bagi uragam. Makna tahsilu hasil, makna hasil dikira kepada junub. Nyan mana hasil? Ditebit Tebit junub cuma bak uragam. Junub ni dalam bahasa adalah keluar mani. Tapi tanpa keluar mani hasil junub. Yang wajib manu adalah junub. Makna junub keluar mani. Tiada keluar mani. Kira ke junub? Nyai kira ke junub. Kira. Yang mana hasil itu dia mana? Hasil apa je? Hasil junub. Makna junub dikira. Menu bahasa Haji Mengal. Urang punga.
hana wajib cuma Maya. hasil ke bunga Bunga sih. hasil ke bunga hasil dikira ke bunga atas punya bunga ke bang hana kai ya hasil dikira ke bunga apa kena kai Jadi dunia nak walaupun maling lebih. Yang je yang makna urung bunga hana kai. Hati ke urung bunga. Urung apa? Urung apa kena kai? Yang lagi nanti. Berarti urung mabuk hati kira ke bunga. Nyo je junub wajib mana? Makna junub keluar mani. Hana itu biar mani. Tapi dikira je ke junub. Lam artian wajib je mana? Yang mana hati junub. Atau makna junub keluar mani. Hasil ke junub tidak keluar mani. Junub dikira. Apa? Kau contoh je gibah. Contoh je betul. Kau contoh bab mani nantong. Bak mani. Keluar mani pergi Juno. Mujunu. Yang gengga. Makna mujunu keluar mani. Yang apa? Apa? Mujunu tidak keluar mani. Angkanya itu. Ya, nyanyinya boleh juga. Saja. Ha? Dia nak saja je oleh lebih saja. Ya. Yang lain dia. Dia makna tidak keluar mani. Betul mau lihat mah. Nah, makna tidak keluar mani juga mujunu. Yang bahasa ni. Mujunu wajib manu. Makna junub keluar mani. Nah, cik makna junub kan keluar mani. Ikira cik pun junub. Atas makna junubnya ubek dah makna keluar mani mendah. Nah, makna junub tanpa keluar mani. Nyan makna hasil. Berarti jika Hasil ke junub. kai muada. Asyik kalah lah ke bahasa. Macam ke be. Kan balik uke Ya, cip. tak kalah lah kan. Uke cip mangat-mangat je balik Dah tu tak bermakna junub dah dua dia. Nah hasil junub dengan sebab mani. Nah hasil junub nah sebab yuk pun. Ya. Dan bermula si maujib manu itu junub. Dan hasilnya junub. Mana hasil dikira ke junub. Dan hasil ianya junub bagi ulagam. Dengan pertama khasfah. Ya, gue Zaina. Mani dah duit. Tak mau je. Yang kai kira orang junub je. Kan buka dengan ke kalau junub bukan. Ai ke hana dua mani. Manya yang kali. Mani. Tiba buka kita junub. habis stok. Apa kan? Yang berhati keluar mani ya. Yang telah buh makna. Ini lagi makna. Yang kecil lagi kubur contoh menu. Urung bunga dah dua mana. Nah, urung bunga kan okey. Nah, urung bunga pijam atau mabuk. Makna urung bunga ana wajib sembahyang. Urung mabuk juga ana wajib sembahyang. Yang boleh pegang. Kah? Dan hasil ianya junub bagi lelaki dengan pertama khasfah atau kadarnya khasfah. Pat cuma kadarnya min maksum daripada gelung. Belum. Yang gelung suara. Ya daripada gelungnya khasfah minhu daripadanya uraga.
dia ti nama kata pertama ke kadar khaifah pua kadar maktu nyan jika dinamakan menjunuk sekalipun tidak keluar mani. Artinya kira menjunuk ke kena menda. Ada menamu junuk wajib menu. Ya, kon tebik mani wajib menu. Kau maksudnya kira junub yang hanya debit mani kau ke lamnya kan? Oh lain. Ada nama kata pasal le. Ada nama kata pasal yang kamu junub. Ayo mo. Mak aku pun bijut. Ya. Yang bandai dah. Habis. Tak ada peluang. Kamu sambung mah. Ini apa? Ini sambung juga. Di orang. Oh, kena buat keluar mani dia. Fatima di pertama, ya mutaminya. Farjan. Lam siru farjan. Ini marjan. 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 Ya. Badi damang di dalam farjan. Kubulan, kubul, je farjannya ataupun dubul. Rat ke je ataupun galikot lainnya. Kegelikot je. Yang kari kira kepada junub. Yang dih tu lah kadang tak ada kan. Ya kalau ikut je iklan dulu kan kalau dia orang. Dikira ke junub. Hukum haram. Ya. Bukan hukum haram mengalikot Hana? Nisa ukum kaifa titum harsulakum. Ya lama ya. Nisa ukum harsulakum facitum. Yang lama ya. Urinonyo adalah sebagai tanah belang, cocok tanah bercocok tanam. Kaifa titum? Kehendaki bagaimana yang kau kehendaki. Banyak kali ke hari lima. Ha? Malikot yang dia yang orang. Lain kerja. Yang likut nyan makna ji kon dalam kubul istilah. Mana yang kehleranang le penaikkan awak Yahudi yang kubulnya maka gepe haram dan Nabi. Inilah ayat gahlikan. Gimana? Ha? Kamu hamo. Nya kagum menso. Fa maka gebuh artikan fasitum. Kaifasitum. Bagaimana yang kau kehendak kelikut kon kubur. Yang kau menso ayat. Nyala usul dia. Kaifasitum kan bagaimana yang kau kehendaki. Tapi kehendakinya kon dubur. Makai faje tapi kon kubur. Nyan mana? Okey hantuk kenal ya. Ke mana ke ikut macam bergaya aja dah. Ke gaya ni. Gaya nak kerja. Ya, betul. Yang kedua. Karena buat lagi ya mengumpamakan buat awak Yahudi. Yahudi hendak kahwin, dekat dia ya. Nam kahwin,
Yang ke walikot. Karena punya walikot hana ni. Mayan ditakut dia. Yang dia teruk masa Yahudi kepada jahiliyah. Poh urina. Pakon takut dia. Nyola ni no. Maka le juga ni. Nyola ni hana depu baju boleh tengok. Ya, awak jahiliyah. Yang jahiliyahnya adalah buat Yahudi. Maka sahih Nabi. Maka gitu hari tu. Yang gemensoh hadis, gemensoh ayat di hadis. Yang lausul. Maka keartikan ayatnya mana gemensoh, kon gemensoh ayat, gemensoh makna. Rupanya adalah dubur. Kagan. Habis. Pane dubur atau kubur min adami dari yang Adam jud. Au bahimati ataupun daripada bahima. Dari binatang pijut. Arti nama kata pertama kasbah atau kadarnya yang dihasil kepada ulum junub sekalipun tidak keluar mani. Kamu kemudian terjadi wa yasirul adami janiban bidalika aidan, dan hasillah oleh anak Adam akan menjunub dengan demikian. Dengan kata puput demikian maka dikiralah ke orang menjunub setiap anak Adam. Kau awak puput mentah awak tun hana. Setiap anak Adam yang kira menjunub. Lumah ke mana? Dua kali nak dah. Tiba Abang dia tu. ni boleh dia ni ada cak ia temenu lumah. Lah kakengannya. Cak ia tu tiram lumah nya. Pakai payah menu di kam junub. Nyan hana arti nama anak Adam pua orang pembuat pua orang tun yang tetap dikira ke junub. Habis Jika awak buat kau ada buat apa nak elok lah. nya hana kira. Karena farotnya yang dikira cuma dua. Awak mama. Jadi tengok punaikun hana dubur. Hana wajib manu sekedarnya. Tapi menyolanya di tebik mani. Kau wajib manu. Kira-kira menjunuk je. Jino surah dalam kuburnya hana tebik mani. Nian kira kamu junuk. Itebik je mani. Yang mana dua kira. Ataupun hana lan dubur ni orang pun lain. Itebik mani. Ni wajib je manu. Oh hana itebik mani. Hana wajib manu. Karena kau kira aku kubur. Umum. Oh. Nyan wabi khurujil mani nyan tengok. Nyan wanya datap gede biduhuli. Kananya bi atap isim dengan isim, bi dengan bi. Jar hujar ya. Ini dah tetap je ikut biar nama hotap. Buat apa ikut yang nama hujar. Berarti biduhuli. Tahu lama tu alih ya watah silu. Ya. Dan hasil ianya junub bagi uragam dengan keluar mah. Ya, kerja mana junub dua.